Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan bulan yang sangat istimewa kerana pada bulan ini ia mampu mengangkat seseorang yang berada pada tahap keimanan yang rendah sekali dan sedikit kepada tahap yang tertinggi sehingga ke puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunggulannya dan spesialnya bulan Ramadan. Bulan yang sangat spesial ini sebagai rahmat kerana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala bentuk rahmatnya kepada seluruh pemilik iman. Kita dapati mula sahaja bulan Ramadan bermula, maka masjid-masjid surau menjadi penuh. Orang-orang yang selalu ke masjid, orang yang jarang ke masjid, bahkan orang tidak ke masjid sekalipun datang ke masjid untuk mengimarahkan masjid-masjid Allah untuk mendapat rahmat ini. Begitu juga di kalangan kita yang membaca Al-Quran, sehingga kan mereka yang jarang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran sekalipun sama beramai-ramai mengambil mushaf dan mengadakan program-program tadarus Al-Quran. Begitu juga orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah solat sunat selepas sembahyang, maka mereka pun berebut-rebut bangkit selepas solat untuk mengadakan solat sunat selepas sembahyang. Maka inilah sebenarnya fenomena yang berlaku pada bulan Ramadan. Ada sekelompok ulama yang telah menjadikan Ramadan ini menjadi kepada 3 fasa. 10 hari yang pertama sebagai fasa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang kedua pula adalah maghfirah ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari yang terakhir pula adalah sebagai fasa pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bersandarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Namun jumhur ulama berpandangan bahawa seluruh Ramadan itulah bulan rahmat. Seluruh Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Bahkan seluruh Ramadan itu adalah bulan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dan pengharapan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis yang lain, "Firalahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangkit, bangun qiyam Ramadan kerana keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang lain yang memperkuatkan hujah ini pula, hadis yang bercerita tentang permulaan akhirnya. Idza kana awwala lailatin min Ramadan, apabila masuk saja permulaan malam bulan Ramadan itu, Allah sebutkan di akhirnya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan sekelompok manusia daripada api neraka Allah, dan ini berlangsung pada setiap malam pada bulan-bulan Ramadan itu. Dan mengenai hikmah Ramadan, mengenai mengapa kita maka hikmah yang tertinggi yang kita dapati ialah untuk melatih kita menjadi orang yang merasa akan adanya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kita. Dan apabila seseorang telah sampai satu titik dia merasakan kehadiran Allah di sisinya, sentiasa memerhatikannya, maka masalah sebesar apa sekalipun, ujian sepayah mana sekalipun, dia akan merasakan segala bentuk masalah itu adalah sangat kecil untuk mengatasi segala ujian itu. Kerana setiap perlakuan hamba atau perlakuan yang dilakukan oleh yang berpuasa, setiap aktiviti, tingkah laku dan amalan ini, maka akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sentiasa merasakan Allah memerhatikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan puasa kita pada tahun ini
dan menerima segala amalan kebajikan yang kita lakukan, dan insya-Allah kita berjumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan puasa kita pada tahun ini dan menerima segala amalan kebajikan yang kita lakukan, dan insya-Allah kita berjumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ليتك دوما قريب